Malaysia dah malu satu dunia. Oh, ni kenapa? Malaysia bergegar-gegar sokong Palestin sejak naik kapal buat himpunan tapi tak dijemput langsung ke sidang damai Gaza di Mesir. Tak rasa malu ke? Anwar tak dijemput. Apa benda Anwar ni? Ni negara-negara luar tak heran pun dengan Anwar Ibrahim sebab tu Malaysia tak dijemput. Negara-negara yang diundang adalah negara yang beri sokongan penuh pelan damai 20 perkara tersebut. Malaysia tidak termasuk kerana Malaysia menyokong dengan bersyarat. Maka negara-negara yang menghadiri satu bentuk persidangan pada hari ini akan meneruskan segala usaha untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel. Malaysia tak nak terlibat. Sebab plan damai yang Trump propose ini berat sebelah. Ini bukan plan damai, ini plan nak menjahanamkan lagi negara Palestin itu. Plan tu terang-terang nak menafikan hak mutlak rakyat Palestin untuk merdeka. Jadi Malaysia hanya setuju kalau ada pengiktirafan penuh dan hak rakyat Palestin untuk pulang ke tanah mereka. Indonesia ni dia datang kerana dia diberi ruang sebagai negara Islam yang paling besar. Ya teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya STM Rek TV. Gimana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, dalam kali ini ramai dibicarakan ya guys, kenapa Perdana Menteri Malaysia tidak menghadiri yang diadakan di Mesir, yaitu tentunya dalam hal ini tentang kemerdekaan Palestina. Ini kenapa ya teman-teman Malaysia tidak hadir dalam hal ini? Ada apa di balik semua itu? Apa strategi Malaysia? Inilah teman-teman semuanya, simak video ini biar tidak gagal paham, biar kalian tahu apa yang tersirat, apa yang ada di pikiran Perdana Menteri Malaysia ini. Oke teman-teman, apapun itu langsung saja kita play videonya, let's go. Malaysia dah malu satu dunia. Malaysia bergegar-gegar sokong Palestin sejak naik kapal buat himpunan tapi tak dijemput langsung ke sidang damai Gaza di Mesir. Tak rasa malu ke? Rupanya Malaysia tak dijemput sebab tak nak tunduk pada pelan damai 20 perkara yang berat sebelah. Perdana Menteri Malaysia PMX Anwar Ibrahim cakap pelan tu langsung tak iktiraf Palestin sebagai negara berdaulat. Jadi Malaysia hanya setuju kalau ada pengiktirafan penuh dan hak rakyat Palestin untuk pulang ke tanah mereka. Nak tahu apa isi kandungan dia? Okey, pertama, gencatan senjata selama 60 hari sahaja. Dan kedua, pembentukan Badan Demokratik Sementara untuk memimpin Palestin yang diketuai oleh siapa? Donald Trump, Tony Blair. Kita baca dua ni je pun nampak berat sebelah sebenarnya. Sedang cerita, Malaysia bukannya menolak damai, tapi kita tolak damai palsu yang cuma hentikan perang sementara, tapi tak sentuh penjajahan Israel yang jadi punca sebenarnya. Kita sahala dengan Qatar dan Jordan. Kita nak gencatan senjata secara total dan bantuan kemanusiaan daripada seluruh dunia boleh dibawa masuk dan segera. Malah Hamas sendiri terbuka untuk berunding, tapi penyelesaian yang adil dan sah menurut undang-undang antarabangsa. Kita sebenarnya nak jadi suara yang tegas untuk Gaza. Itulah Malaysia. Negara-negara yang diundang adalah negara yang beri sokongan penuh pelan damai 20 perkara tersebut. Malaysia tidak termasuk kerana Malaysia menyokong dengan bersyarat. Syaratnya ialah comprehensive solution, membawa balik rakyat Palestin yang terusir dikeluar, dan beberapa syarat-syarat yang terkait dengan hak Palestin sebagai satu negara yang tak termasuk dalam plan. Plan tu kalau sudah baca 20 poin, tak termasuk soal hak rakyat Palestin, negara dan kedudukan penjajahan yang terus berlaku dan keganasan yang dilakukan oleh Zionis Israel di tebing barat. Jadi kenyataan saya dan kenyataan Menteri Luar sebagai reservation disebut menyokong dengan reservations. Jadi itu kita lakukan. Tetapi ada yang bertanya, kalau begitu mengapa kita sokong pelan damai? Seperti mana juga yang saya baca dari kenyataan Hamas yang dikirim kepada saya semalam, itu adalah kerana kita mahu dihentikan pemusnahan harta, pembunuhan rakyat termasuk wanita dan bayi.
Fatin, bukankah ada satu bentuk persidangan yang disebut sebagai Gaza Summit yang dilakukan besar-besaran sekitar Mesir yang melibatkan 20 buah negara yang menghadiri persidangan tersebut? Kenapa Malaysia tidak dijemput? Bukankah ada wakil daripada Nusantara, ada Indonesia dan juga Pakistan? Di manakah kelibat mana-mana pemimpin daripada Malaysia? Adakah Malaysia tidak terlibat dengan segala bentuk usaha berkaitan dengan 21 perkara yang cuba direalisasikan untuk tujuan menstabilkan dan memulihkan kembali keadaan Gaza? Maka saya akan berikan jawapan ini kepada kalian. Kalau kalian tengok semula kepada semua negara-negara yang telah pun menerima jemputan, sebanyak 20 negara tersebut terdiri daripada negara-negara sekitar OIC, termasuklah beberapa buah negara-negara Islam. Malaysia dengan Colombia adalah dua negara yang tidak dijemput. Kenapa? Adakah negara ini dianaktiri ataupun negara ini tiba-tiba dikatakan tidak memihak kepada segala bentuk perkara berkaitan dengan perdamaian? No, bukan itu situasi yang berlaku di lapangan sebenarnya. Simple je korang kena faham. Summit Gaza ini, antara perkara yang dibincangkan adalah pertama bertitik tolak untuk pembangunan semula Gaza. Yang kedua adalah perkara untuk membincangkan tentang Abraham Accord, iaitu bagaimana cara sejurus kemudian apabila Gaza ini telah berjaya untuk dibangunkan, dipulihkan, maka negara-negara yang menghadiri satu bentuk persidangan pada hari ini akan meneruskan segala usaha untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel. Malaysia tak nak terlibat. Saya kembalikan ingatan kalian kepada September 2025. Pada waktu tersebut ada satu persidangan yang dinamakan sebagai UNGA, United Nations General Assembly. Waktu itu semua negara-negara mula angkat tangan untuk iktiraf Palestin menjadi sebuah negara, dan Trump trigger. Dan ekoran daripada Trump rasa trigger. Trump rasa bahawa ini akan menyebabkan Israel dipariahkan kemudian. Maka Trump mengambil inisiatif mencadangkan 21 pelan damai untuk tujuan menjadikan Gaza sebagai sebuah wilayah yang stabil. Dan pada waktu itulah datang 20 negara-negara ini yang menerima segala bentuk saranan ataupun cadangan yang diberikan oleh Trump tanpa sebarang bantahan. Pada ketika itu di mana suara Malaysia? Yes, Malaysia berdiam diri, tak buat apa-apa statement. Malaysia dan Colombia tak buat apa-apa statement, malah kita antara yang paling mengecam keras segala bentuk tindakan untuk menerima pentadbir sementara daripada luar, apatah lagi untuk menghapuskan pentadbiran ataupun kekuasaan HMS. Itu stand Malaysia dan Colombia bermula daripada itu. Jadi hari ini, inilah jawapannya kenapa Malaysia tak ada antara 20 negara yang melakukan persidangan. Kerana persidangan ini bukan hanya satu bentuk rundingan untuk membangunkan dan memulihkan kembali Gaza, tapi juga satu bentuk perbincangan dalam beberapa tahun akan datang untuk menormalisasikan hubungan, menerima Israel itu sebagai sebuah negara melalui perjanjian demi perjanjian Abraham Accord yang akan dicapai lagi dan lagi kemudian. Jadi di sini Malaysia tak nak terlibat dengan satu bentuk persidangan, bukan bermakna Malaysia tak nak hantar tentera multinasional. Berkaitan dengan tentera pengaman ataupun tentera multinasional, satu bentuk perbincangan kemudian akan dilakukan bersama-sama dengan negara OIC, dan Malaysia melalui Kementerian Pertahanan dah sebut secara terbuka mengatakan bahawa kita bersiap siaga untuk menghantar batalion infanteri di bawah PCRS PBB untuk tujuan sampai ke Gaza bila-bila masa sahaja, untuk melibatkan diri untuk berbincang dengan perkara-perkara yang katanya untuk kemaslahatan Israel dan juga untuk kemaslahatan Gaza. Dalam masa yang sama terpaksa untuk iktiraf Israel, kita tidak akan sesekali melakukan tindakan sedemikian. Tolong faham, jangan sesekali manipulasi. Fakta adalah fakta, jangan sesekali kita kaitkan dengan sentimen perkara yang langsung tidak kita fahami. Kecoh pula lah Anwar Ibrahim tak dijemput sidang kemuncak keamanan Mesir semalam. Habis Malaysia ni tak dijemput ni apa ni sidang kemuncak antarabangsa dekat Sharm El Sheikh, anjuran Amerika Syarikat. Anwar tak dijemput. Apa benda Anwar ni? Ni negara-negara luar tak heran pun dengan Anwar Ibrahim, sebab tu Malaysia tak dijemput. Pertama sekali, sidang tu sedikit pun yang anjur tu Amerika Syarikat. Donald Trump hari tu bukan main kau suruh Malaysia ni putus hubungan dengan Amerika. Ini Amerika tak jemput kita datang sidang kemuncak nak tanda tangan memorandum deklarasi perdamaian, dokumen The Trump Declaration Enduring Peace and Prosperity. Kononnya komitmen bersama Amerika dengan plan perdamaian apa semua benda je tak. Genjatan senjata apa benda ni. Kepetikan pula apa benda Malaysia tak dapat jemputan. Ini tunjukkan Anwar Ibrahim ni lekeh sangat lah pula dah. Patutnya kau bangga lah Amerika tak nak berkawan dengan kita. Hari tu kau suruh kita putus hubungan dua hala diplomasi dengan dia. Kau suruh kita ni jangan berkawan dengan Amerika. Ni Amerika tak nak berkawan kita, kau pula marah. Patutnya kau bangga lah Amerika tak nak berkawan dengan kita kan. Kita yang ada akal waras, kita boleh fikir. Kita tahu dah plan damai Donald Trump ni semua wayang. Tak ada maknanya nak diorang ni nak iktiraf negara Palestin, tak ada maknanya. Ceasefire gencatan senjata ni semua wayang. Kita tahu benda tu. Rakyat pun, kita sebagai rakyat bawah pun kita tahu. Takkanlah pemimpin kita nak tak tahu kan. Pemimpin kita takkanlah
tak nampak benda ni. Sebab itu pendirian kita ni, kita setuju benda ni, plan tu kita setuju, cumanya kita sokong bersyarat itu je. Jadi negara-negara yang dapat jemputan dari Amerika untuk hadir ke sidang kemuncak di Dah dia teman-teman alasannya kenapa PM Malaysia ya, Perdana Menteri Malaysia tidak menghadiri teman-teman pertemuan di Mesir ini. Ternyata wow, pernyataan ini ternyata Perdana Menteri Malaysia ini punya cara lain ya, ada cara lain ya kenapa dia tidak hadir dalam pertemuan ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kurang suka dengan channel ini, please subscribe dulu sebelum meninggalkan channel. Ya, Time Reactive undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.